jawab. Kau ada di kala ku perlu setia menemani. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama kami pada hari ini di program Melaka Sayang Rakyat di Dewan SMK Aiguh Melaka. Bersama saya, wartawan TVPSS dan tetamu jemputan kita, Encik Muhammad Fairuz bin Abu, Pegawai Jabatan Agama Malaysia atau lebih dikenali sebagai Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Saya hari ini dijemput oleh Jabatan Agama Islam Melaka, program kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka juga untuk pergi ke sekolah, dan saya rasa ini program yang saya pun tak pasti berapa puluh dah. Berfokus penyampaian merujuk pada isu keremajaan, isu-isu jenis seksual melibatkan anak-anak muda, hubungan seksual yang terlarang dan macam-macam lagi lah. So alhamdulillah hari ini saya di SMK Aiguh lah dengan orang semua. Yang saya nak fokus adalah ending kepada program lah, supaya ada kesedaran yang datang pada diri pelajar yang mereka ni bila dah buat salah tu jangan terus berada dalam kesilapan yang sama lah. Betul lah, kadang-kadang bila buat tak fikir kan, tapi sebenarnya dia orang masih muda dan masih lagi boleh untuk mengubah diri jadi lebih baik pada masa akan datang. Apakah manfaat atau impak yang diharapkan kepada pelajar khususnya tingkatan 2 dan 3 melalui program ini? Kalau macam ni lah, saya datang ceramah 2 jam je, tapi lepas ni diorang akan balik rumah, main handphone, main game, TikTok. Kat rumah mungkin mak bapak dia tak peduli dia, lepas tu pergi sekolah jumpa lagi kawan yang tak betul tu. So impak lepas program ni susah. Okay? Yang saya dapat mengharapkan adalah bukan diorang berubah terus, totally berubah, tak boleh lah. Memang macam mana nak berubah dua hari kan? Kau dah berbelah-belah tahun hidup, tiba-tiba orang ketuk datang program sehari, takkan berubah. Tapi yang saya nak adalah boleh mengubah cara pelajar berfikir. Lepas ni kalau nak buat apa-apa, fikirlah dulu. Fikir. Mungkin dia akan buat lagi benda jahat tu, tapi at least suatu hari nanti dia bila dia fikir, aku ingatlah dalam ceramah itu sekian-sekian. Dan kesedaran ni dia bukan datang tiba-tiba, mungkin akan datang.